Kau tak payahlah nak cucuk jarum pula. Aku memang tahu sangat apa niat kau tu. Aku takkan cakap apa-apa. Kalau ada orang tanya pasal ubat tu, awak kena cakap itu suplemen pemakanan yang Su Wan Qing bagi awak. Awak faham tak? Cerita awak kena sama dengan semua orang. Cakap tak tahu apa-apa. Itu je cara supaya awak semua boleh selamat. Biar dia seorang je yang tanggung semua. Tak guna punya cewarang! Hei, tolong tenang. Mereka cuma anggap awak lurus bendul dan naif. Kalau hari ini awak tak buka mulut, takkan ada peluang lagi. Kilang Pharmaceutical Yantai. Yantai? Yan Chen Chen? Semua yang kau nak siasat ada dekat sana. Su Wan Qing akhirnya dah mengaku dia suruh saya selidik Yantai Pharmaceutical. Apa? Yantai? Pernah dengar ke? Bukan setakat pernah dengar. Si Yin, awak masih tak tahu. Lepas awak mati dulu, pihak yang dah hancurkan keluargaku ialah Yantai Pharmaceutical. Apa yang jadi sebenarnya? Yan Chen Chen senyap-senyap beli pengarah dalam kumpulanku. Dia guna untuk cuci duit haram, uji ubat pada orang hidup. Akhirnya keluargaku jadi kambing hitam. Qin Wan Rong dengan Ling Xiaoyue bersekongkol dengan Yan Chen Chen masa awak kemalangan dan rancang perangkap yang takkan bocor. Rupanya dari awal lagi, mangsa mereka bukan Fiona je. Dan bukan saya je yang kena. Mereka rancang yang jauh lebih besar. Sedalam mana pun rancangan tu, kali ni saya takkan biarkan awak terlibat. Awak jangan risau. Dalam hidup lepas, mereka bunuh saya. Kali ni, saya takkan ulang silap yang sama. Yan Chen Chen, Qin Wan Rong, Ling Xiaoyue. Kali ni, saya akan pastikan mereka kena.